anda telah mendarat di The Moon Show. Dan kawan-kawan, setiap posisi perp ada kosnya. Ia berjalan pada kitaran tetap, mengurangkan margin anda. Bursa yang menetapkan masa. Kemudian seseorang di pihak yang satu lagi mendapat bayaran. Jadi adakah anda benar-benar tahu posisi anda merugikan wang anda? Tonton video penuh ini kerana di akhir video ini, anda akan tahu dengan tepat kos posisi anda dan instrumen mana yang sesuai dengan dagangan mana. Pada tahun 2025, 86.2 trilion dolar dalam volum niaga hadapan kekal didagangkan di bursa berpusat sahaja. Itu 75% daripada semua derivatif kripto dan kebanyakan pedagang di sebalik angka itu tidak pernah berhenti untuk bertanya apa yang sebenarnya mereka jalankan. Pada tahun yang sama, 150 bilion dolar dalam posisi telah dilikuidasi. Dalam satu tempoh 24 jam pada bulan Oktober, 19 bilion dolar telah lenyap. Lenyap? Apa maksud anda lenyap? Dan 1.6 juta pedagang telah tersapu bersih pada hari yang sama, peristiwa likuidasi hari tunggal terbesar dalam sejarah kripto. Hampir kesemuanya adalah long. Pembiayaan menghakis margin anda dengan setiap kitaran dan pada masa pergerakan seperti itu berlaku, harga likuidasi anda sudah lebih dekat daripada yang disedari oleh kebanyakan pedagang. Perbezaan itu ditunjukkan dalam P dan L anda. Pada Mei 2016, Arthur Hayes, pedagang yang membina BitMEX, bursa derivatif kripto utama yang pertama, memperkenalkan kontrak tanpa tarikh tamat tempoh, posisi yang boleh anda pegang selama-lamanya. Tiada tamat tempoh, tiada rollover, dibuka selama mana yang anda mahu, tetapi membuang tarikh tamat tempoh memperkenalkan kos baharu, yuran yang berjalan pada kitaran tetap dan bukannya semasa penyelesaian. Jadi di manakah kos itu sebenarnya ditunjukkan? Fikirkan seperti ini, menggunakan perp untuk dagangan pantas ia seperti menaiki Uber, cepat, tiada komitmen, anda bayar untuk perjalanan itu dan anda selesai. Tetapi menggunakan perp dan kekal selama berhari-hari, itu seperti menaiki Uber untuk perjalanan darat selama 2 minggu. Platform ini terus mengenakan bayaran bagi setiap perjalanan. Menjelang akhir perjalanan, anda telah membayar lebih daripada kos sewaan mingguan dari hari pertama. Itulah kos untuk mengekalkan posisi tersebut. Berjalan pada kitaran tetap, sama ada anda sedang berdagang atau tidur. Kebanyakan pedagang melihat sifar 0.01% dan berfikir, Itu tiada apa-apa. inilah kos sebenarnya. Kadar asas ialah sifar 0.01% setiap kitaran. 3 kitaran sehari, 365 hari setahun. Itu terkumpul kepada hampir 11% setiap tahun. Pada posisi $100,000, itu hampir $11,000 setahun dalam pembiayaan sahaja sebelum dagangan itu menguntungkan. Ia bukan yuran kepada bursa, ia adalah pemindahan antara pedagang. Pihak yang mempunyai lebih banyak posisi terbuka membayar pihak yang satu lagi yang memastikan harga perp terikat pada spot. Dan apabila sentimen menjadi hangat, kadar pembiayaan meningkat dengan cepat. Kitaran lepas saja, pembiayaan Bitcoin mencecah hampir sifar 0.07% setiap kitaran 8 jam, lebih daripada 7 kali ganda kadar asas. Seorang pedagang yang memegang long $100,000 pada kadar itu selama 2 bulan membayar lebih $12,600 dalam kos pembiayaan sebelum dagangan itu menguntungkan. Tetapi itu Bitcoin, aset paling cair di pasaran dengan salah satu kadar pembiayaan paling stabil dalam kripto. Sekarang, inilah yang boleh dilakukan oleh kadar itu pada altcoin. Pada 18 Mac 2026, Perpetual ANKR di Binance berjalan pada tolak 2% setiap kitaran, 200 kali ganda kadar asas. Pada posisi short $10,000 pada leverage 10 kali ganda, margin anda ialah $1,000. Posisi itu menelan kos $200 setiap kitaran dalam pembiayaan sahaja. Pada leverage 20 kali ganda pada posisi yang sama, margin anda turun kepada $500 dan kitaran pembiayaan pertama sahaja mengambil $200 daripadanya. 40% daripada cagaran anda sebelum dagangan bermula. Dan di sinilah kebanyakan pedagang menyedarinya terlalu lewat. Jadi sebelum anda membuka sebarang posisi, periksa kadar pembiayaan dan masa penyelesaian seterusnya di bursa anda. Kadar ini berbeza mengikut platform dan aset dan ia ada di sana pada antara muka dagangan dengan jelas. Itulah yang diambil oleh pembiayaan setiap kitaran. Tetapi setiap posisi terbuka menjalankan harga kedua, harga mark. Dan kebanyakan pedagang tidak pernah berhenti untuk melihatnya. Setiap kitaran pembiayaan, pembayaran keluar dari margin anda dan harga likuidasi anda dikira semula. Menjelang Oktober 2025, Bitcoin telah melonjak ke $126,000. Sentimen sangat menaik, minat terbuka meningkat dan kebanyakan pasaran adalah long. Ketidakseimbangan posisi itu mendorong kadar pembiayaan daripada sekitar 10% setahun kepada hampir 30% menjelang 6 Oktober yang bermaksud setiap kitaran lebih banyak margin keluar dari akaun pedagang yang long. Kemudian pengumuman tarif Trump melanda, sentimen berubah
dan Bitcoin jatuh ke $106,000 dalam beberapa jam. Posisi long yang telah membayar pembiayaan yang tinggi mempunyai baki margin yang kurang untuk menyerap pergerakan itu. Jadi mengapa itu penting untuk setiap posisi yang anda buka sekarang? Kerana harga yang menentukan bila posisi tersebut dilikuidasi bukanlah harga dagangan terakhir pada skrin sesiapa. Ia dipanggil harga mark dan ia wujud dalam setiap posisi perp yang terbuka. Pedagang runcit hampir tidak pernah memeriksanya sebelum mereka membuka posisi. Jadi apakah ia sebenarnya? Harga mark mempunyai dua komponen. Pertama ialah harga indeks. Purata wajaran harga spot merentasi bursa utama secara serentak. Bybit, Binance, OKX, Coinbase dan Kraken. Kedua ialah pelarasan asas. Purata bergerak jurang antara harga perp dan harga spot yang diratakan dalam tempoh 2.5 hingga 5 minit. Perataan itulah yang menghalang lonjakan tunggal dalam satu buku pesanan daripada menggerakkan angka yang menentukan likuidasi anda. Di bursa berpusat seperti Bybit, pengiraan itu berlaku secara dalaman. Bursa menarik suapan harga daripada platform pesaing dan mengira harga mark dari situ. Di bursa tidak berpusat seperti DYDX atau GMX, Oracle luaran yang melakukannya. Chainlink atau Pyth membawa harga indeks ke dalam rantaian di mana tiada satu pihak pun yang mengawal input. Inilah rupa perkara itu dalam amalan. Perp anda menunjukkan harga dagangan terakhir sebanyak $104,000. Sumbu melanda buku pesanan dan diisi dalam julat itu selama beberapa saat, tetapi harga mark masih pada $106,000 kerana indeks di setiap bursa utama tidak mencatatkan penurunan itu dan sumbu tidak mencapai harga likuidasi anda. Itulah yang menghalang sumbu daripada mencetuskan likuidasi anda. Sekarang anda tahu kadar pembiayaan dan harga mark. Sekarang, ada pemboleh ubah ketiga dan ia hanya wujud pada niaga hadapan bertarikh. Tidak seperti perp, kontrak niaga hadapan bertarikh mempunyai tarikh tamat yang terbina di dalamnya, yang bermaksud tiada pembayaran pembiayaan yang berjalan setiap kitaran, tetapi kosnya ditunjukkan di tempat lain. Apabila tamat tempoh, kontrak diselesaikan, bursa mengira keputusan dan mengkreditkan atau mendebitkan nilai dalam mata wang pasangan yang didagangkan seperti USDT atau dalam beberapa kes dalam aset kontrak itu sendiri. Ingat analogi Uber, membayar setiap perjalanan berbanding sewaan mingguan. With a perp, the platform keeps charging per ride. The longer you stay in, the more rides you pay for. Dengan kontrak niaga hadapan, anda mengunci harga keseluruhan perjalanan dari awal. Jika anda ingin meneruskan selepas tamat tempoh, anda menutup perjalanan itu dan membuka perjalanan yang lain. Harga perjalanan baharu itu bergantung pada kedudukan pasaran pada ketika itu. Perbezaan antara satu kontrak dengan kontrak seterusnya, itulah roll. Jadi apa yang menentukan sama ada anda membayar atau mengutip pada setiap roll? Ia bergantung pada bentuk keluk niaga hadapan dan ia berfungsi dalam dua arah. Apabila niaga hadapan dinilai melebihi spot, itu dipanggil contango. Pasaran menetapkan harga kos untuk membawa aset tersebut ke tarikh tamat tempoh, faedah, penyimpanan dan jangkaan harga. Dan setiap kali kontrak tamat tempoh dan anda membuka kontrak seterusnya, anda membayar perbezaan itu. Apabila niaga hadapan dinilai di bawah spot, itu dipanggil backwardation. Kontrak terdekat adalah lebih mahal daripada kontrak seterusnya. Jadi apabila anda roll ke hadapan, anda menutup kontrak yang lebih mahal dan membuka kontrak yang lebih murah. Apabila niaga hadapan dinilai di bawah spot, itu dipanggil backwardation. Kontrak terdekat adalah lebih mahal daripada kontrak seterusnya. Jadi apabila anda roll ke hadapan, anda menutup kontrak yang lebih mahal dan membuka kontrak yang lebih murah. Perbezaan itu kekal dalam akaun anda pada setiap penyelesaian. Inilah rupa perkara itu dengan posisi sebenar. Ambil situasi semasa serangan AS Israel ke atas Iran dan penutupan Selat Hormuz. Dua senario hipotetikal, posisi $100,000 yang sama, aset yang sama dengan keluk berjalan dalam setiap arah. Senario A, backwardation. Hormuz masih ditutup dan bekalan terganggu. Posisi $100,000 dalam Brent crude pada $103 setong, itu kira-kira 970 tong. Kontrak April berharga $103 dan kontrak Mei pada $99. Spread $4 setong. Apabila tamat tempoh, anda menutup April pada $103 dan membuka Mei pada $99. Pada 970 tong. Itu kira-kira $3,880 dalam hasil roll sebelum harga bergerak ke mana-mana arah. Senario B, contango. Hormuz telah dibuka semula dan bekalan telah normal, sama $100,000 tetapi keluk telah terbalik. Pada $72 setong, itu kira-kira 1,388 tong. Kontrak April berharga $72 dan kontrak Mei pada $75, spread $3 setong. Apabila tamat tempoh, anda menutup April pada $72 dan membuka Mei pada $75. Pada 1,388 tong, itu kira-kira $4,164 dalam cost roll. Apa yang menentukan sama ada anda membayar atau mengutip pada setiap roll ialah hubungan antara harga kontrak hari ini dan harga kontrak seterusnya.
Spread itu kelihatan pada platform sebelum anda membuka sebarang posisi. Jika anda ingin berdagang semua ini emas, minyak, kripto daripada satu akaun, kini sifar komisen dengan USDT yang anda sudah pegang. Periksa pautan dalam huraian. Kini anda tahu kadar pembiayaan, harga mark and roll, tetapi sebelum anda membuka, dua risiko yang patut diperiksa. Pertama ialah kos pembiayaan yang terkumpul pada posisi yang dibuka selama lebih daripada sehari. Setiap kitaran, pembayaran keluar dari margin anda dan lebih banyak hari anda kekal dengan pembiayaan yang tinggi, lebih banyak kos itu mengurangkan hasil anda sebelum dagangan itu menguntungkan. Sebelum membuka sebarang posisi yang dirancang untuk lebih daripada 24 jam, periksa kadar pembiayaan di bursa anda dan periksa CoinGlass untuk trend sepanjang beberapa hari lepas. Kedua ialah likuidasi daripada penghakisan margin. Setiap kitaran, harga likuidasi anda bergerak lebih dekat walaupun harga aset tidak bergerak menentang anda. Pada mana-mana posisi berleverage, anda mempunyai dua pilihan. Margin silang menggunakan keseluruhan akaun anda sebagai cagaran. Jika posisi dilikuidasi, semuanya akan hilang bersama-sama. Margin terasing mengahadkan kerugian kepada dagangan khusus itu sahaja. Kira tahap likuidasi anda dengan pembiayaan disertakan sebelum anda membuka. Kawan-kawan, itu sahaja kitaran pembiayaan, harga mark dan roll. Kini anda tahu kos sebenar posisi anda. Butiran kecil tetapi kelebihan besar. Begitulah cara anda menjadi pedagang yang lebih baik dan itu mengubah segala-galanya. Jika anda ingin tahu pasaran mana yang berjalan pada tahun 2026 dan apa yang mendorong setiap satu, tonton video kami di mana kami memetakan 8 peluang yang sedang berjalan. Kad ada pada skrin. Dan dalam video seterusnya, kami memperincikan perp CEX berbanding DEX, yuran, slippage dan risiko sebenar setiap platform. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Kini anda tahu dengan tepat kos untuk menjalankan setiap posisi derivatif dan instrumen mana yang sesuai dengan dagangan mana. Tinggalkan 1000 suka sekarang juga. Dan kawan-kawan, jangan lupa untuk pergi dan tonton video ini kerana video ini boleh mengubah hidup anda dalam masa beberapa minit sahaja. Jadi klik sekarang dengan mana-mana jari anda, klik sahaja. Jumpa anda di sana. Bye-bye.